Hai semua, nama saya Lau Jatong dari kelas 3 Dahlia dan juga Team Leader C. Hari ini, saya ingin kongsi sedikit tentang kenapa saya nak jadi PRS atau pembimbing rakan sebaya. Saya memang suka tengok orang happy. Bila kawan saya ada masalah, saya suka dengar dan teman dia. Walaupun tak banyak cakap, tapi at least dia tahu dia tak seorang. Saya rasa benda tu penting sebab kadang orang tak nak nasihat pun, dia cuma nak ada orang dengar je. PRS ni bukan sekadar gelaran, tapi lebih kepada orang yang sedia ada bila orang lain perlukan. Saya tak perfect, saya pun nak belajar, nak jadi lebih matang, lebih faham perasaan orang. Dan yang penting, saya boleh belajar macam mana nak bantu orang dengan cara yang betul, macam bukan ikut emosi sendirilah. So, itulah sebabnya saya nak jadi PRS. Sebab saya percaya perubahan bermula dengan diri sendiri. Dan saya akan try jadi teladan kepada orang lain. Hari ini itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.